Di tepi jalan tu ada satu makhluk berbulu macam kera. Tapi dekat sini mata makhluk tu merah menyala. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Amirul Notes. Nama aku Amirul. Hari ni aku nak bercerita kisah seram yang dikongsikan oleh Kak Farah. Kak Farah ni berasal daripada Negeri Sembilan. Dan kejadian ni berlaku semasa Kak Farah ni daripada di bangku sekolah rendah sehinggalah pada tahun 2010. Walaupun taklah sekerap sangat kejadian tu berlaku di belakang rumah si Kak Farah ni. Tapi kalau berlaku, ada yang cedera parah dan ada juga sampai kehilangan nyawa. Di belakang rumah Kak Farah ni rumah Kak Farah. Lepas tu sebelah tu adalah hutan-hutan. Lepas di sebalik hutan tu ada satu jalan. Satu jalan tu hanya muat sebiji kereta saja. Di sebelah jalan tersebut tu ada satu kawasan ayak ban. Walaupun Kak Farah tak pernah lah nampak benda-benda halus ke, makhluk halus ke, Pontianak, jembalang tanah ke apa benda. Kak Farah memang tak pernah nampak. Tapi memandangkan kejadian-kejadian yang pernah berlaku tu, sebab apa, rumah si Kak Farah ni dekat je dengan kawasan tu. Kak Farah ni dia boleh tahulah info-info daripada dia di bangku sekolah rendah. Sehinggalah pada tahun 2010. Lepas pada tahun 2010 tu, ada juga Kak Farah ni dengar pasal ada berlaku kemalangan. Tapi itulah pada tahun 2010 ke atas tu, Kak Farah dah tak duduk lagi dah di kampung dia. Dia ni ikut suami dia. Kira yang si Kak Farah selalu dengar tu daripada mak dia dan juga ayah dia. Kejadian yang pertama ni berlakulah kepada orang kampung Kak Farah sendiri. Masa tu, orang tersebut, dia ni lepas habis pada mengai tau. Dia pun ikutlah jalan kawasan tersebut tu. Bila duk tengah bawa motor tu, tiba-tiba orang tersebut tu dihadang oleh satu makhluk, iaitu Pontianak. Pontianak tu dia tak jejak dekat atas tanah tau. Dia ni duk tengah terapung. Disebabkan orang yang duk tengah guna jalan tersebut tu, dia ni rasa terkejut. Motor yang dia pegang tu tiba-tiba hilang kendali. Dan akhirnya orang tersebut tu, motor dia tercampak dekat dalam ayak ban tersebut tu. Tapi nasib baik dekat sini, orang tu dia sempat lompat tau. Dia ni tak dan lah jatuh dekat dalam ayak ban tu. Cuma motor dia saja. Tapi orang tersebut tu dia pengsan. Sampailah bila siang hari tu, adalah kira orang-orang yang lalu dekat kawasan tu kan, gerak dia. Lepas tu bila orang dah kejut dia, dia pun bangun. Orang pun tanyalah, "Ni bang, awak tidur kat sini bang?" "Tak, semalam aku kena kacau." Kejadian yang kedua ni pula berlaku pada geng-geng mat motor. Mat motor ni, mereka ni kena ligan dengan polis tau. Disebabkan mereka ni nak lari daripada polis jejak mereka. Mereka ikutlah jalan belakang tu. Nak jadikan cerita, mereka ternampak satu orang tua. Yang peliknya dekat sini, tapak kaki orang tua tu terbalik. Disebabkan mereka nampak manusia pelik tu. Jadi hak daripada depan ni start penderas motor, yang belakang-belakang ni ikutlah. Hak yang mana yang duduk paling belakang sekali tu, dia ni sempat toleh belakang tau. Yang hak belakang ni kata, weh cepat lari weh, cepat weh, benda tu duk ligang kita weh." Bila depan lost control, semua belanggak ramai-ramai. Dekat sini ada 3 orang meninggal dunia di tempat kejadian. Masa berlakunya kemalangan tersebut tu, sampai Kak Farah ni terbangun daripada tidur tau, masa malam tu. Lepas tu orang kampung ni pun pakatlah ramai pergi. Yang macam yang lain, yang mana hak luka-luka ringan tu, orang kampung pakat tanyalah, macam mana hampa boleh berlaku kemalangan macam ni. Lepas tu mereka ceritalah jumpa orang pelik lah. Orang pelik tu ligan mereka lah. Di kejadian yang ketiga ni pula, geng-geng mancing. Masa tu mereka duk tengah pulun mengai lah di kawasan ban tersebut tu. 3 orang kesemuanya. Masa duk tengah mengai dan sebagainya, tiba-tiba di seberang ayak ban sana tu, mereka terjumpa tau satu orang tua, kaki dia terbalik. Yang mereka boleh nampak dengan jelas orang tua tu kaki terbalik. Bukan pasal apa tau, orang tua tu betul-betul dia duduk tepi jurang dekat kawasan ayak ban tu.
Lepas tu mereka tengok, mereka perhati betul-betul orang tua ni tak pakai kasut. Lepas tu kaki dia menghadap ke belakang. Tu aku kata kaki dia terbalik. Yang lagi menyeramkan orang tua tersebut tu, mata hitam tu tak ada, semuanya putih. Mereka apa lagi 3 orang ni terus kelang kabut start motor balik. Kejadian yang keempat ni pula pernah berlaku pada seseorang pakcik. Pakcik ni dia baru habis daripada solat isyak dia di surau dalam kampung tersebut tu. Nak jadikan cerita, dia boleh je balik terus ke rumah, tapi dia ni melencong. Dia ikutlah jalan belakang rumah Kak Farah ni. Sebab apa? Pakcik tersebut ni, dia ni memang sukalah mengai. Tambah-tambah di belakang kawasan rumah Kak Farah ni lah. Jadi pakcik itu dia ikutlah jalan belakang tu. Kok-kok lah dia ingat ada kawan-kawan dia ke. Kalau dia ada kawan-kawan lah ketika waktu tu, bolehlah sat dia parking motor, lepas tu pergi lepak dengan member-member dia. Masa dia lalu ikut jalan belakang rumah Kak Farah ni, tak ada pun kawan-kawan dia. Dia pun nak balik lah ke rumah dia. Masa dia nak balik ke rumah dia tu, di tepi jalan tu ada satu makhluk berbulu macam kera. Tapi dekat sini mata makhluk tu merah menyala. Dalam tu tengah bawa motor tu, orang tua tu dia adalah baca-baca ayat-ayat kursi sampailah ke rumah dia. Cerita yang orang tua ni tak ada lah berlaku sampai kemalangan ke apa, macam kejadian-kejadian yang pernah terjadi ni. Dan kalau katalah lah ni, kawasan tu dah makin teruk dah. Kawasan tu memang tak sesuai lah, kira ada kenderaan nak lalu ke apa ke, memang tak sesuai. Tapi kalau bab orang mengai di kawasan belakang rumah Kak Farah tu masih ada sampai ke hari ni. Okey, sampai di sini sajalah perkongsian untuk hari ni. Terima kasih telah menonton video ni. Kalau hampa nak share kisah seram hampa ataupun kisah misteri hampa boleh tekan di ruangan description aku ni. Ada link Instagram dan juga ada link WhatsApp. Dan jangan lupa tekan like. Hampa juga boleh komen sekiranya penyampaian aku ni ada kekurangan ke, ataupun hampa nak komen apa-apa pun hampa boleh lah komen di bawah. Dan hampa juga tolonglah share dekat kawan-kawan hampa. Yang paling penting, tekan subscribe, tekan juga bell notification. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.